Hello guys, apa khabar semua? Welcome back to my channel. Endo, dive into the flow, scuba deep down, where the ocean glow from the pitch to the sea. Siapa yang belum follow aku, klik button follow ni. Like, share kawan-kawan. Dan jangan lupa aku juga ada YouTube. Follow aku dekat YouTube. Okay? So, Liverpool berjaya mengalahkan Crystal Palace dengan 3-1. Ya, kemenangan yang selesa. Tapi kalau dari segi permainan, bagi aku belum lagi cukup meyakinkan. Masih banyak lagi yang perlu diperbetulkan. Jadi, gol pertama kita datangnya daripada profile player yang paling mahal kita beli, Alexander Isak. Alhamdulillah, dia berjaya menjadikan gol selepas kembali daripada kecederaan. Gol kedua Liverpool dijaringkan oleh legend Liverpool sendiri, iaitu Andy Robertson. Counter attack yang dimulakan daripada Florian Wirtz kepada Jones dan Jones through ball kepada Andy Robertson. Dan gol ketiga kita, bagi aku gol yang cantik daripada Florian Wirtz yang ditap mudah oleh McAllister, dan Florian Wirtz terus first timer ada kat pucuk. Nalar ke? Tapi kita kena ingat, kita kehilangan Mo Salah yang mungkin semalam adalah perlawanan terakhir beliau di Liverpool. Kita pun belum dapat apa-apa berita tentang kecederaan Mo Salah. Jadi kita mengharapkan yang terbaik, dan kita harap sangatlah sebenarnya Salah boleh bermain lah, especially minggu depan lawan Manchester United. Aduh, risaunya aku ni. So guys, I see you guys in next video. Yang penting YNWA. Ciao. Where the ocean glow from the pitch to the sea. He's ready to go, Liverpool forever, that's how